Doktor, saya makan ubat finasteride. Adakah saya akan mengalami masalah mati pucuk? Ini adalah satu persoalan yang sentiasa ditanyakan oleh pesakit-pesakit, terutamanya pesakit yang telah melakukan prosedur penanaman rambut ataupun bagi pesakit yang mengambil ubat finasteride dan juga minoxidil. Untuk pengetahuan anda, jika anda mengalami masalah kebotakan corak lelaki dan anda dinasihatkan oleh doktor untuk mengambil ubat finasteride, kemungkinan anda boleh menghadapi masalah seperti loss of libido, erectile dysfunction, reduction of your sperm count, gynecomastia dan sebagainya. Ini adalah side effect yang mungkin boleh terjadi jika anda mengambil ubat finasteride. Tetapi jangan anda risau, jangan anda khawatir kerana peluang untuk anda mendapat side effect ini hanyalah 3 hingga 5% sahaja. Jika anda tergolong dalam golongan 3 hingga 5% ini, still jangan risau kerana side effect finasteride still adalah side effect yang reversible secara sepenuhnya. Jika anda ingin tahu maklumat lebih lanjut tentang masalah keguguran rambut ataupun tentang ubat keguguran rambut, jangan lupa datang jumpa Dr. A. Thank you.